konten kali ini adalah first time Elara naik kapal terbang. Gitu. Keluar negara Elara. Wow, kecil-kecil dah melancong Manik dia tak bawa pampers Elara guys. Kenapa budak ni tak berak lagi? Aku risau je dia. Oh, janganlah tengok. Baby. Elara, kenapa awak berak? Hello everyone, I'm Kira. Bambam gajah besar. Hariku sejiwa dalam jantungmu melebur sifat kakuku. Okay guys, so hari ini macam kau nampak kita orang, saya bukan minum Starbucks ke kan? Sebab sekarang ni saya berada di airport KLIA 2. So hari ni konten apa kita orang nak buat? Konten kali ini adalah first time Elara naik kapal terbang. Gitu. So inilah tuan dia. Wow, outfit check. Outfit check. Ui, wow. Ya anak mami. Ya, awak nak pergi mana ni sayang mami ni? Baby mami nak pergi mana ni? So kita akan ke overseas guys. Kita akan ke overseas. Kita akan melancong. First time kita bawa Elara melancong ke Istanbul. Itulah tempat kita orang nak pergi dari dulu lagi. Okay. So ini adalah your first time keluar negara Elara. Wow, kecil-kecil dah melancong Kecil-kecil dah melancong ke Istanbul. Mami hidup 22 tahun baru boleh pergi Istanbul. Okay, so kita tunggu daddy dia. Daddy dia tengah ambil barang jap. So, konten kali ni kita nak tengoklah reaction macam mana ragam dia dalam flight. Sebab ni adalah first time dia naik flight. Saya macam nervous jugalah sebab takut kan. Sebab kita orang punya seat tak bersebelahan tau. So macam agak takut sikit lah. Tak minta lah nak mami ni okay kan? Elara, say something. Okay, Mommy. Say something. By the way, dia tak berak lagi ni. Aku risau dia berak dalam flight kejap-kejap lagi. Ya Allah. Tolonglah berak sekarang Elara. Please. Jangan berak dalam flight tau. What? Nanti mami jadi macam tak tentu hala nanti. Okay. So kalau korang nak tengok vlog kita ke Istanbul, ayolah korang teman kami bercuti. Kan? Elara kan? So saya tak makan lagi, tak breakfast apa lagi. Sekejap lagi lah kita breakfast sebab dah lewat dia dah ni sebenarnya. Apa? Apa? Cakap balik. Apa? Apa Elara? Say something Elara. Tolong mami cari pitih kata. Duit awak tahu tak? Awak punya susu pun mahal tahu tak? Huh? Okay. Ni Daddy. Okay, apa perasaan kita bercuti ke Istanbul Daddy? First time bawa Elara bercuti, kita terus pergi Istanbul kan? Rasa macam Kak Jaban dunia. Kan? Dia kecil-kecil dah pergi Istanbul, tempat mami Daddy kan baby kan? Oh. Rasa dah balik ni. Jom. Ya, kita dah lewat dah ni. Kita nak kena masuk boarding dulu, lepas tu baru kita sambung, okay? So, check in bag pas. Tak ada menangis lagi setakat ni, okay? We good girl, okay? Oh, janganlah tengok. Elara habis kotor baju outfit nak pergi Istanbul. Yeay! Mana kain dia? Aduh, kain dengan Daddy. Say, so pas, okay? Tengok guys, dahi dia guys. Huh? Bermain pada bola. Dia ikut Daddy dia lah, dahi luas. Tu that's why saya selalu buat macam ni rambut dia. Tutup air sikit air. Tunggu Daddy pergi toilet sekejap Guys, korang rasa kan dia ikut perangai siapa? Adakah perangai mami dia yang sok-sok diva ataupun perangai Daddy dia yang garang-garang tegas gitu?
Korang rasa siapa? Walaupun ikut orang cakap ikut Anik, tapi saya tetap muka dia nampak macam saya lah kan. Tak payah nak apa ni? Tak payah nak menidakkan fakta dia. Kenapa macam tu Lara? Guys, nak tahu tak? Anik dia tak bawa pampers Lara guys. Dah lah budak ni tak berak lagi. Aku risau je dia berak. Banyak maaf. Sampun B2 Bapa Long Ching tu. Pampers anak dia tak bawa guys. Kena beli kat sana ajak lagi. Ya Allah. Apa ikat baju lah. Tolong guys, sayang mami beri kerjasama. Jangan berak dalam flight, okey? Tunggu sampai baru berak, okey? Susu pun tak payah minum lah, nanti berak. Dah ni. Okay, jom let's go. Masuk. Minum. Afira, tahu tak? Dia punya beg, satu luggage, satu beg yang pegang tu, satu beg Elena, satu beg susu. Ada 4 beg. Sebab aku hantar balik beg tadi, satu. Kalau tak, ya Allah, tak tahulah nak bawa macam mana naik atas. Dia kira dia nak bawa semua benda ke. Dia cakap aku, kenapa bawa beg ni? Oh, dia punya beg dia banyak daripada aku. Aku tak bawa baju ni. Tak ada baju pun sebab rasa macam tak nak bawa. Sebab sakit hati. Banyak sangat. Tak bawa langsung baju. Ya. Nak guys, dia main kipas. Dan ni main je lah Lara, asal jangan nangis je. Tutup aib ni yang penting. Babe, kita ni dalam flight ni. Lara ni kan, kita dalam flight ni baby, kita tak duduk sekali tau. Itu. Mana baby? Baby nak kena pegang anak. Mana? Awak bawa belakang ni. You tak makan lubuk bau. Kau anak bagi. Kenapa nak marah-marah serius? Tak marah serius pun Gurau punya serius. Oh ni. Dulu tenang je mami daddy naik flight. Rating. Marah-marah pula. Jadi kenapa dia tarik nafas macam ni daddy? Janganlah awak kita yang. Dia marah. Awak lagi ni. Ish, mami nak gurau dengan dia je pun. Terus. Dia tak ada mainan awak kan? Daddy tak boleh main ya. Mainan je tinggal kereta belakang. Nak pindah rumah punya bahasa Oh banyak kan. Tak ada nak carung. Okay guys, by the way, korang nampak kita orang dah kemas-kemas barang pindah keluar daripada rumah tu kan. Actually rumah kita orang still tak siap lagi. Ya baby kan? So kita orang akan merempat macam mana kita orang merempat masa kita orang mengandung. Kita orang mengandung masa saya mengandungkan Helena. Kita orang akan jadi macam tu. Jadi apa lagi? Awak panggil? Nomad. Orang nomad. Jadi orang nomad lah. Tempat mangsa pertama, korang nak tahu, korang kena stay tune lah. Stay tune, tak ada konten kan? Tak ada lah. Mangsa pertama kita mestilah rumah Alam Alisha. And mangsa kedua tak lain tak bukan rumah Bellastra dan Alif Irfan. Gitu. Sebab kita orang tak dekat dulu. Sebenarnya kita orang nak sewa baby kan. Tak nak menyusahkan dia orang. Nanti mesti orang cakap, Fira kan ni kerja menyusahkan ke? Tak, kita orang memang nak nak. Memang nak menyusahkan. Yelah, tapi tentulah kan. Taklah kita orang nak sewa Airbnb ke apa-apa ke. Tapi dia orang cakap tak payah, duduk rumah kita orang je gini-gini. Nanti costing lagi apa semua. Okay, so macam alah tak apalah kan. Apalah.
Boleh Saya lah. tengah fikir ni tau. Tahu tak nak fikir apa? Pampers. Cik, pek tai anak berak ke tak? Nama ke you tak tidur you berak. Berak tak ada pampers awak kan? Inilah guys, suami kan. Dia buat kerja, dia pakai ambil. Dia tak ingat dah. Padahal depan mata pampers. Saya jaga anak pani. Dua pampers depan Saya mata. jaga anak awak. Bapa dua pampers depan Awak mata. angkat dah aku bagi-bagi. Saya jaga anak saya cara bagi molek Awak jangan akak ya, baby. Semua saya cara bagi. Ke apa? Tak sedar buat muka pelik gitulah. Bau tai. Apa lagi Helena? Helena, apa lagi? Boleh pula dia tertinggal pampers guys. Alah budak ni. Tak apa baby pergi je. Suruh dia kencing kat toilet. Ada ke? So, saya letak baju je dalam tu. Pampers saya letak dalam ni. Oh, keluar belakang. Tak keluarkan belakang. Memang tak ada pampers. Kita bawa go to pampers kan sekarang. Allah. Warna hijau, oren tu. Yang warna oren. Mana? Tak, yang dalam bekas susu tak ada. Sebab saya tak buang pampers ni. Mana Macam tu kipas lah ni? guys. Kalau anak berak, pakai boxer ready lah. Kipas ni mana? Ni kipas awak ni Lara. Digi ning. Hold. Ya Allah. Dia nak main lagi. Elah. Tak ada lagi duduk pipi. Elah lah. Minum elok-elok. Jangan tiup-tiup. Ambil jauh tak dia? Ha? Ambil jauh kau. Tak ada daging. Buat laluan susu yang. Dia tak save pun susu budak ni. Nak main apa? Bak. Tengok. Bak. Bak. Tumpah lagi. Hey. Lara, look mami. No. Stokin tercabut lagi ya Allah. Hei Lara, anak baru seorang ni. Ni ke apa ni? Airport. Bye-bye. We are going to Istanbul. Yay. Ba. Ba. Aisyahnya. Nak kira. Okay, buat kat mami. Cepat buat. Okay, buat. Jangan makan mami. Fikir. Tak buat dah Fikir. Nak mami. Bunyi Miss Rachel takut dengar dia. Saya dengar Miss Rachel. There is Richard. Can you say mommy?
Can you say da? Peekaboo. 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 Hah? Pipi. Lara, kenapa awak berak? Daddy mu tak ingat bawa pampers saya. Oh, dia dah nak naik flight dah ni. Sekejap. Dia berak guys. Macam mana Aduh, Daddy dah ni masalah. Aduh, nak marah lebih-lebih. Memang dah tak bawa dah. Nak marah lebih-lebih pun tak boleh buat apa dah. Sekarang Daddy dia tengah cari pampers dekat CWI. Tak tahulah ada ke tak guys. Akhirnya ada pampers. Jadi budak ni dah lewat dah ni. So jomlah kita naik flight dengan tenang. Alhamdulillah lah Allah pemudahkan urusan ada pampers. Okay. Tidur dah. Tidur dah. Tidur dah guys. Lepas berok, Mami yang bawa tahi ni. Sebab tu saya jauh sikit ni. Dia bawa tahi. Memang Mami bawa tahi. Daddy tak bau ke Daddy tak basuh. Oh, hari ni boleh basuh tahi. Oh, dia dah tinggal pampers. Bunyi lal. Saya ingin beli lah. Pampers tak tinggal susu, je tak tinggal anak guys. Saya ingat dengan awak ni. Ni dia kan. So minta-minta lah dia tidur sepanjang sampai dekat Istanbul. Okay. Jauh sangat lah Istanbul. Jauh sangat Nak tunggu je siapa pesan tu. Tak apalah, bangunlah. Siapa dekat apa ni? Siapa dekat Arab tu bangun mata. Tujuh je. Tak, sekarang ni kenapa flight kita aku beria tahu. Tadi basuh tahi dengan rushing. Bau tahi pun bau tahi. Delay. Tak delay. Ya. Seroyak dah delay dia, betul tak? Seroyak dah kata dia. Masing mulut tu lelaki ni. Bijak. Bukan bijak. Dia lain tau guys. Tak tahu lah. Buah kecap. Kalau orang luar tahu ke tak? Bijak dengan bijak ni. Tak dengar. Jom. Okay, terus. Okay, go. Kabin bersaiz besar ditempatkan di ruang penyimpanan di atas dan bagasi bersaiz kecil diletakkan di bawah tempat duduk di hadapan anda. Terima kasih. Tarik corong oksigen dengan serta-merta. Sekukan corong oksigen pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda mesti memakai corong oksigen pada diri sendiri dahulu sebelum membantu mereka yang di bawah jagaan anda. Pelampung keselamatan ada di bawah tempat duduk anda. Untuk menggunakannya, sarungkan dari kepala seperti ini. Sambungkan klip ini dan tarik pita ini hingga ketat.
Jangan bilang mama, tolong jangan bilang papa, malah jangan bilang teman karibmu, jangan bilang siapa. Buku merah jangan lupa bawa, moga-moga belum tamat tempo. Kali ini kita pergi lebih lama, pergi lebih jauh. Kita dah nak landing. Yeay, good job Ella. Kita dah sampai Istanbul. Kena sangatlah Mami ni. Alhamdulillah weh, Lara tak buat hal langsung. Thank you anak Mami. Thank you. I love you. Oi, sampai dah Istanbul. Istanbul, BL first time naik flight ke Istanbul. Tengok ganteng. Mana ganteng? Tak ada, tak bunyi sikit abuk. Teddy. Ada bunyi tak wis susu ya. Dia tak boleh susu. Cabut mata nak lak mulut pun. Mana ni? Adik main mana ni? Ni. Adik ingat dek rumah adik masa baru lahir ni? Sini lah. Apa? Adik lapar. Lu tak makan lagi kak? Kau ni. Dah ikut apa? Adik-adik tak lagi ya? Ya, beli ya. Oi, Istanbul. Tolong. Awal ini Mama. Hari ni Mama Papa tak balik awal. Tiga mama tu balik. Betul. Papa biar rasa gabut. Biar rasa gabut dah. Oh, lucu. Mama Papa. Ni tempat awak beranak ni. Awak Kelantan. Kau ke cyber. Kuasa 3 dah, kuasa 3. Tempat lahir ni, tempat lahir ni. Tempat lahir ni. Mami Tempat lahir ni. Tempat lahir ni. Digi. Mula. Tunggu je relax ni. Anak-anak boleh. Apa? Oh, ranya. Apa kelo ni? Belum. Bergait. Cuba bola ni. Buat mulut lah kat tangan. So kita pergi makan dekat tempat wajib lah. Baby kan? Tempat wajib kita datang. Sarjinda. Lagi dah. Ha? Ada. Kita tak ambil lagi. Ni the best makanan Thai lah. Kalau korang nak tahu kat Kelantan lah. Boleh lah datang, okay?